Beginilah keadaan pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan daripada keluarga. Mereka mengharungi hidup dengan penuh tabah di bumi orang kata bumi ambiak. Bila masa Nabi sampai sini. Orang kata lah. Ini tukang masak kita yang pertama. Lihat hasil masakan. Tengah demam bang Oh bang, tak apa. Berusaha orang cakap berkorban untuk kawan-kawan. Ni orang kata tukang merasa kan, nak masak tak pandai jadi dia rasa je lah. Boleh saya sampaikan ucapan sampaikan ucapan untuk keluarga. Saya Mahiri Ibrahim daripada Perak. Ya baik. Okey, terima kasih Muhammad Mahiri. Dan seterusnya kepada Abdul Muhaimin. Macam mana? Okey, terima kasih Abdul Muhaimin. Selamat Raya kepada pelajar-pelajar. Okey, Sir, okey. So, tak apa. Saya bagi cakap lagi, okey. Sarah dengan Fadilah. Mok, kita salam Okey. Okey, kepada Muhammad Mahiri bagi ucapan untuk kali kedua. Ya, saya. Okey. Orang kampung pula dengar. Okey. Saya ingin ucapkan selamat raya lah kepada ni, ampun dah maaf dipinta. Ampun. Saya waktu saya muda dahulu saya dah membuat pendapat. Entah sudah tua. Gula dah mula dah tua. Gula. Okey, Abdul Muhaimin, tak apalah, saya bagilah ucapan sikit. Ya, kepada kawan-kawan di Bukit Bangkutan, tunggu kepulangan saya. Tunggu kepulangan. Ya, itu dah kami. Ini hasil masakan. Ayam. Kalau dekat Malaysia sekarang mungkin dia orang dah mula masak lemak, dah masak dodol. Jadi kalau di beraya di perantauan, Allah Subhanallah. Barang yang Orang kata pengorbanan untuk belajar. Buluh tak dapat kat sini. Buluh tak dapat. Lagi mewah daripada Malaysia sebenarnya. Lagi mewah daripada Malaysia. Masya Masya Allah, sedapnya. Inilah kehidupan di perantauan. Kalau sana dapat ayam tu dah, tengok makan ayam. Makan ayam lah. Betul. Kat sana ayam nak dicari kena kejar. Kalau tak dapat tak terkejar ayub. Kalau ayam tak dapat kalau undang. Tak dapat kalau undang. Betul. Ya. Ya, kita seterusnya kita tengok. Kita tengok sahabat-sahabat kita. Mari kita tengok keadaan sahabat-sahabat kita di bilik sebelah. Mereka semua tengah tunggu tunggu makan. Rumah tumpangan. Okey. Beginilah suasana di hari raya. Semua masing-masing menundui keluarga. Semua lapar. Kita pergi ke bilik sebelah. Kelihatan kawan kita sedang membaca Quran teman-teman. Alhamdulillah. Sejuk rumah. Okey, terima kasih. Seterusnya kita pergi ke bilik ujung. Kelihatan juga kawan-kawan sedang chatting dengan keluarga sempena ucapan selamat hari raya. Okey. Okey, terima kasih saudara Rozi. Selamat hari raya. Ni tengah baca Quran. Tak apa Rozi, bagi ucapan. Okey, selamat raya Aidilfitri kepada semua keluarga di Malaysia. Sahabat juga kat sini dan Malaysia. InsyaAllah esok kita orang akan pergi pagi, kita akan pergi solat Aidilfitri, akan ke Kedutaan Malaysia untuk bersama-sama dengan pelajar Malaysia yang lain. Beraya bersama. Selamat raya Maaf Zahir dan Batin. Nampaknya lagu pun dah habis. Ada seorang lagi. Macam mana Syekh? Allah, dah tukar lagu pula. Hari ini bersama saya Ehsan Ahmad untuk terjah seorang lelaki yang dikatakan gigolo, pelakon kita selama ini. Terjah. Syekh. Lama Syekh. Sebenarnya apa? Di mana perempuan sepandai abang? Apa ni? Apa ni? Syekh, anda tengah buat apa Syekh? Saya tengah Masuk baju. Saya alhamdulillah hari saya berjaya masuk baju saya. Baju raya Syekh? Baju raya. Dah raya esok Syekh. Alhamdulillah. Entah dan Okey Syekh, terima kasih Syekh. Okey. baju raya.